Tuan-puan jangan mudah tertipu. Bila orang madah emas digital lebih bagus, silap bersaya. Guru kami, mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i madah. Nya selalu mesan, mun nak melabur emas, pastikan kita dapat emas fizikal di tangan kita. Emas fizikal tu, nya boleh pegang, nya boleh gigit, nya boleh nya depan mata nyata kita. Emas fizikal tu, nya lebih selamat, patuh syariah dan nilainya kekal. Emas digital pula, nya banyak isu, hanya nombor dalam sistem. Bila harga jatuh, kita tinggal nombor je. Tapi, mun emas fizikal jatuh pun, kita masih ada emas di tangan kita. Kita nanggah sejarah 10 tahun lepas, 1 gram cuma RM190 je segram. Kini tu, nya dah mencecah RM600. Maknanya, emas fizikal adalah pelaburan jangka masa panjang yang lebih bijak. Okey, nak mulakan simpanan emas dengan selamat, kami boleh bantu kita. Public adalah satu-satunya syarikat yang boleh dipercayai. Dealer-dealer terlatih macam kami sediakan kita. Tekan link di bio atau tonton video yang kami pin untuk kita mulakan simpanan emas fizikal hari tu juga. Jangan tunggu harga makin naik.